Ni rekah selalu dia kerana masa kita pun tak banyak dah Allah. Dia kata tauhid ini bersabit dengan tauhid juga ni. Dia kata kan, saya ada sedikit kurang faham mustahil dengan istihalah mustahil. Ya saya segera fahamnya tiap-tiap sifat mustahil tu Allah Taala bukan sedia. Kau ana belik dalam weh. Tiap-tiap sifat mustahil atas Allah itu bukan sedia. Tiap-tiap sifat mustahil atas Allah tu bukan sedia. Tu kata dalam mustahil qadim adalah bukan sedia. Apabila bukan sedia iaitu baru. Balik tu. Seperti tiada, baru, binasa, serupa dan lain-lain. Dapat diri apa nama ni dapat diri tiada baru. Tak kenalah. Dan pula ni letih ni dia mau tulis letih sungguh. Ni dia buat hubung po. Dia nak tulis po wala tapi buat po wagi dengan lain tu dapat. Letih lalu itu. Jangan dia itu sangat tulis ni pun dia berat sangat payah. Demo tak apa je kita tuai menulis dah. Nilah. Dan pula diri tiada baru binasa serupa dan lain-lain lagi. Tu benar bahasa sungguh. Adakah betul? Hak ni kena ambil masa kok di rumah juga ni tak ada. Ni kena hurai. Cuma yang dia keliru sini dah. Ni ada kena hurai jadi panjang pula. Panjang. Tiada saja tak ada hukum. Dia kena kata tiada siapa. Nak hukum mustahil ni tiada siapa? Tiada Allah tu baru mustahil. Kalau tiada saja tak boleh hukum. Nakirah tak boleh nak hukum. Ni kata nakirah tak boleh mubtada ni. Bagi tak kenal kita nak hukum tak boleh. Jadi tak ada. Pamai hukum. Tak boleh nak hukum. Nak tanya tak ada apa. Tak ada makhluk bukan mustahil. Jadi kan kalau tak ada makhluk itu masa dalam harus jaiz yang harus kena kata seperti tiadanya ta'ala tu baru mustahil. Bahrunya ta'ala tu baru mustahil. Kalau bahru makhluk iya masalah jaiz. Kalau itu bahru Allah tiada Allah tu mustahil. Tak apa situ. Kemudian dia kata pula mari diri tiada. Benda bahasa sungguh. Dia belik tu. Sungguh tu pula dah. Habis tu kata dia belik banyak ni, belik banyak petaka diri ni. Kata dia balik dengan petaka diri lah. Dia belik dak, belik petaka diri. Petaka diri tu nak betul ya payah tu. Payah. Kita betul ya patah-patah gitu. Petaka diri. Ni banyak ni dah. Ya dihumi lagi dah. Dia banyak semati. Bukan sedikit kurang perhadaan. Banyak tak faham. bukan kurang dah. Banyak tak faham ni banyak dia. Kamu dia harap hurai. Nak hurai bercakap. Tapi dia banyak doa ni tak ada. Lepas tu dia kata pula kamu dia kata istiharatul mustahil yang kata qading atau sedia. Ada lah istihar mustahil tu qading sungguh lah. Istihar mustahil mengah. Tak pernah mula panggil tak baru Tuhan. Tak barunya Tuhan. Tak sedia ke tak baru? Tak menasa Tuhan. Tak sedia kan? Tak sedia kan tak menasa Tuhan. Ya menasa tu mustahil. Tak boleh kata qading baru tu. Tak menasa. Ya. Tak serupa. Tu masalah istiharatul mustahil. Serupa tu mustahil. Serupa Allah bagi yang baru tu mustahil. Tak boleh hukum qading, tak boleh hukum baru. Tak qading tak baru tu ialah hukum dia nya. Adapun tak serupanya tu diri tak serupa tu, tu masalah wajib dah. Istiharatul mustahil masalah wajib. Segala sifat salbiyah masalah istiharatul mustahil. Makna dia dah. Dia kena hurai suku, nak mengadap suku, dia mau bertanya kalau gini kalau hanya nak lagu tu. Dengan sekadar ni tak ada. Hurai tak boleh pasal masa ni dia duduk mengamak sangat tak ada. Sebab itulah bagi tuan surat ni kalau betul-betul minat sungguh dah rebutlah masa
Abang nak hurai tu nak hurai sangat sebab dah dia pengen kata kerja dia dah lagu tu. Hurai kerja dia dah. Tapi oleh kerana tak teluh dia pula tengok surat dia pahala jadi tak padan dengan masa dia begitu geti tak padan. Dia dah. Tu. Hak ni dia kata sudahlah masuk buat lagi. Saya seorang kerja di luar qaryah, yakni luar kampung lah deh. Kadang-kadang dia kata di luar negeri pun dengan tiada tentu masa nak balik. Ketika duduk di sana nak tanya boleh ke semaya jemaah berkali jamak kali nak tanya sebab kita tengok di hujung tu kosong. Gini dia tulis seesak. Tulis seesak kerana maksud jamak dia tulis jim mim ain selalu. Kalau tulis alif jim ni nak jadi ikut jamak ni baca lagu ni. Kelimah tulis jim alif mim ain panggil jamak, masjid jamak. Itu dia lah tu. Kalau nak murak jamak qasar esak-esak nak tulis jim mim ain selalu. Qasar dia tulis alif juga, tulis alif bagi qasir tulis lagu ni nak tulis qasr qasr pada asal gitulah. Tu mudah kita ajar dah. Bolehkah semaya jamak atau qasar? Dan semaya jemaah itu haruskah bagi saya? Tak ada apa, boleh duduk mana apa boleh. Itu kan. Masalah semaya jemaah ni kita duduk kat mana dia muat jemaah kita tak ada apa buat situ kan. Hengah-hengahnya gini je berbeza. Kita orang luar pada kampung tu dia mau nak bila 40 dengan kita tak boleh. Masalah mereka yang sah padanya jemaah, sah baginya semua jemaah. Lagi pula tak boleh dibilang dengan dia pasal dia orang luar. Yang nak bila 40 dengan dia tak boleh. Jemaah dia sah. Lagi pula gugur. Dia masuk dalam orang yang wajib. Semua nak bila jemaah dengan dia tak boleh. Begitulah kita duduk kapal nono hidup semua jemaah tu lagu tu lah. Sah jemaahnya tapi tak boleh bilang dengan dia. Jadi imam boleh. Tapi syaratnya orang anak tempat cukup 40. Kita orang luar tak ada apa. Dia meminta jadi imam boleh lah. Kita yang ke 41 katakanlah. Kalau kita nak kira atas mazhab Syafi'i, kamu tamat nak bilang yang 40 dah. Lepas tu ada pun buku jamak qasar tu kena tengok jarak dia. Jarak anak kita duduk kampung kita dengan tempat kita duduk kerja luar tu lebih kurang 90 km. 89 km kita basi mek akal kasar mudah-mudahan tu 90 km. Dia panggil siapa jarak, dia panggil masafah, dia nak mengharukan qasar jamak. Dia panggil itu dia panggil safar yang tawil. Maka bolehlah kita nak qasar jamak, sama ada tengah jalan duk pergi ataupun di sana bolehlah kita nak qasar jamak. Pasal masa ni kita berhenti bukan kita niat nak bermukim di sana. Adapun kalau kita pergi duduk sana habis nama musafir. Kerana kita hidup manfaat di sana dah. Dia ada sedia untuk manfaat kita. Kita pergi masa duk pergi tu orang dalam musafir lah panggil. Turun tangga di rumah nak pergi tempat 100 kilo pertengah kita kata ni. Pergi kerja di Menara atau kerja di Hanjai misalnya. Masa duk pergi dalam musafir panggil. Dia sampai sana pak kita ada manfaat untuk kita sana. Kita bakal bermukim sana. Minggu 2 kali sekali. Bila kita pergi pak sampai nak berhenti habislah. Nama musafir. Maya biasa. Maya pak biasa lah. Nak kosa apa tak boleh lah. Apabila kita turun tangan klik, boleh dalam perjalanan ada. Dia. Ada pun kalau kita pergi sampai sana tak nak mungkin di sana. Nak pergi klik hari selalu. Tak ada apa. Masa berhenti sana boleh maya kosa. Boleh tak jamak. Pergi sampai pagi, duduk kerja sana. Masuk zuhur. Maya kosa 2 rakaat. Boleh. Itu tak ada niat. Ada pun mungkin. Kadang nak klik pula. Dia main zuhur 2 rakaat qasar, lepas tu campur dengan jamak dengan asal lalu. Sudah kan asal boleh ada nama ya. Dia apa tengah jalan masuk ngarik, beradu maya ngarik. Lepas tu nak jamak lalu dengan isyak, tak ada apa jamak. Tapi jaga sini ya, kita jamak lalu dah. Klik jangan bisa siapa di rumah belum masuk isyak. Kalau siapa tak ada masuk isyak, namanya isyak mula. Itu dia. Tak ada pelat po yang ngarik mentah ya. Beradu kat jalan maya ngarik jamak ya.
Bisa klik buat apa itu jauh pada kapal lagi gaduh kok anak-anak. Minum teh ke dulu. Ada pelat poster itu kita tu. Tu dia tengok Aisyah tak lagi ada dah minum teh kau ni. Oh, ke Aisyah masih Aisyah dah tak ada apa boleh. Ada nama ya pun lah sama ya tak. Balang tu. Kalau klik berugi pun ada siapa demo. Tak ada Aisyah lagi. Pun Aisyah nama yang mula. Paha tadi tak ada apa pahala, tak ada rugi apa, boleh pahala sunat tak apa. Siapa nama semula. Tu jaga. Tu dia. Ada buka lagu ni klik masuk ngarik ke jalan gini, kita klik jamak rumah. Tu tak leh tu. Banyak sampai tu sebagai jamak tu cucuk. Apa tu? Ngarik rumah tak leh. Klik bawa sampai rumah pergi masuk ngarik masuk Isyak. Tu haram tinggal waktu ngarik mayam ngarik. Nama dah tu. Ada. Ya masalah asal tak masuk kampung kita. Misal kalau kata tani, kita dalam bandar. Mana panggil bandar tani? Kat mana? Jadi panggil kalau dulu panggil tak masuk tani lagi dah situ tak? Lainnya tak kebubung. Kalau ke panggil tu orang pasal duduk dalam kota, dia kek je sekat kota. Duduk di kota boleh lagi. Lakau mat baru pergi. Kalau ada dalam kota nak sampai tu baik pada luar kota boleh dah. Walaupun sana di kota pun boleh nak kosak. Kalau kampung biasa ada lingkung kota gitu. Kalau kampung tak ada lingkung kota dia ada kek sekat sungai ni dekat sana kampung lain lah. Boleh dah. Kalau kita klik siapa digetok. Alik sana tu kampung kita. Dia ni dulu, minta tengok ni dulu. Tu. Apa dah tu? Syarak ni masya-Allah sungguh dia beri. Tujuannya nak jaga tak sewi luput maya. Nampak nak awak gini. Awak gini. Ya hajar kita. Supaya nak wilesen ya hajar so kita buat gini. Ya baik. Kita duk bulan hanya orang panggil ya baik hajar buat gini. Takut tertinggal maya. Itu ada jempurna. Dia dah. Lepas tu cukup dulu dah. Nampaknya kena cukup kita ayat kedua. Ya nak. Zakat nakak ni dia tiap-tiap tahun. Dia zakat dia panggil dia sakut dengan haul. Dia zakat harta ni dia ada kalanya nak wajib dia tu sabit dengan syarat dia cukup haul. Maka zakat nakak ni yang masuk di dalam kata haul. Bila tu kena keluar tiap-tiap tahun tu. Apa zakat menego apa tu. Ada pohon bahasa tak kena tiap-tiap tahun ni iaitu ni zakat biji dia panggil. Zakat biji zakat buah ni tak ada kira haul lah ni. Misal zakat padi dan misalnya padi gandum tu dia tak ada kena tiap-tiap kali dak lah. Bila kita buat padi umpama gandum dan sebagainya, apabila pak sampai nisab dia. Bila sampai nisab cabut keluar zakat. Lepas tu nak sipai taruh setahun 2 tahun kudu usai 3 tahun tak ada kena keluar zakat dah lah. Tu zakat bijian dia panggil. Ada pun zakat selagi zakat masyiyah, zakat binatang. Zakat binatang tu kena tiap-tiap tahun. Kalau orang pera lembu 30 ekor dengan syarat-syarat yang tertentu lah dalam bab dia tu, maka kena keluar semua setahun keluar. Selagi dah sampai nisab cukup setahun kena keluar. Begitu juga zakat ni nakak ni mah perak tu lah. Dia termasuk juga zakat perniagaan, zakat tijarah. Tu biasa kena tiap-tiap tahun. Bila sampai nisab dia haul cukup, bila hisap-hisap sampai nisab kena keluar zakat. Setahun kena keluar. Yalah tu. Pekan bahasa itu lah. Jadi buah nak